Baik, Assalamualaikum Datuk, Selamat Raya. Selamat Raya, maaf saya batin. Datuk, kita baru-baru ni melihat satu penubuhan Yayasan Madani yang di mana dengan tak semena-menanya satu Madani Mat telah dibuka lah. Ramailah orang berspekulasi kata ini macam krim dulu Kedai Rakyat Malaysia ataupun Perdana Menteri ataupun Tuzah Saleh lah mengatakan bahawa ia tidak ada kena-mena dengan mana-mana sebelum ni dan tidak menggunakan sekepang pun duit kerajaan. Komen Datuk Zalin. Madani Mat ni dan juga krim bukan satu perkara baru di Malaysia. Di zaman saya bekerja dahulu, kita zaman Tun Razak menubuhkan jimat di bawah Pernas. Tetapi jimat itu gagal. Tak tahu di mana tirap dia. Walaupun dia didukung oleh Pernas sendiri, Perbadan Nasional. Sekarang nak dibuat Madani Mat. Dan Madani Mat ni pun akan senasib dengan krim. Apabila kerajaan berubah, dia pun hilang. Jadi banyak membuang masa dari segi jangka panjang dia. Apa yang saya nak sentuh dalam Madani Mat ni atau Yayasan Madani ini ialah mereka yang terlibat. Jelas bahawa perlembagaan tidak meletakkan satu perkataan yang jelas terhadap hubungan yang mana ketiga orang founder yang menubuhkan Yayasan Madani ini, seorang timbalan menteri, dua orang setiausaha politik, satu setiausaha politik di Kementerian Kewangan, satu setiausaha politik di Pejabat Perdana Menteri. Agak menarik, saya rasa bahawa mereka ini tidak sedar bahawa anggota pentadbiran awam tidak boleh melibatkan diri dalam perniagaan atau sebagainya yang mendatangkan keuntungan, walaupun dia tidak akan mendapat sebarang gaji atau allowance kerana menjadi lembaga pengarah Yayasan Madani ini, tetapi dia adalah kunci untuk melaksanakan kemajuan Madani. Jadi dalam perkara ini, ketiga ini iaitu Timbalan Menteri, Setiausaha Politik Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ini, dia tidak menyedari bahawa mereka telah melanggar yang melibatkan perkara 43.2 Perlembagaan Persekutuan, di mana mereka ada konflik kepentingan. Seorang Timbalan Menteri yang menjaga perdagangan dalam negeri, bertanggungjawab untuk mengawal agihan pemberian dan sebagainya. Seorang setiausaha politik kepada Perdana Menteri yang berkuasa penuh mendorong Perdana Menteri bersetuju perkara-perkara yang lain, dan juga seorang setiausaha politik Menteri Kewangan yang mana di kita semua ni kena fahamkan dari mana datangnya sumbangan derma itu, daripada pihak-pihak yang menderma kepada Yayasan Madani ini. Tentulah yang menderma ini ada kepentingan ekonomi terhadap diri mereka. Kalau mereka masuk tender yang berharga beratus juta, mungkin 1 bilion, mereka mungkin dipaksa untuk menderma kepada Yayasan Madani ini. Begitu juga yang menjaga Perdana Menteri, yang minta sokongan Perdana Menteri kepada tender-tender yang keputusan Perdana Menteri pun juga akan diminta untuk memberikan sumbangan. Dan seorang Timbalan Menteri yang menjaga perdagangan dalam negeri, termasuk barang-barang keutamaan, makanan dan sebagainya, juga akan melakukan konflik kepentingan, di mana mereka akan menggunakan jawatan mereka itu untuk mendorong orang lain menderma kepada yayasan ini. Dan itu bolehlah dengan megah berkata bahawa
pasar raya atau Madani Mart ini tidak melibatkan wang kerajaan, tetapi melibatkan pemegang jawatan dalam kerajaan. Kerana dalam kerajaan semua orang tahu dua agensi, dua peranan yang dimainkan oleh seseorang. Satu sebagai penjawat awam, iaitu perwakilan kerajaan, memang dilarang di bawah perintah am, tidak boleh menjalankan perniagaan dan sebagainya. Kemudian anggota pentadbiran wang, anggota pentadbiran awam, orang politik biasanya yang berjawatan Perdana Menteri, Menteri Timbalan Menteri, Siap Parlimen dan politik juga dilarang membuat perniagaan. Jadi ini agak bertentangan sedikit dengan integriti. Kabarnya hari ini kita ada bincang soal integriti, tetapi tidak banyak orang yang tahu bahawa Suruhanjaya pencegahan rasuah boleh menyiasat siapa-siapa yang menderma kepada Yayasan Madani ini, dan ada tidak berlaku kepentingan peribadi ataupun konflik kepentingan dengan mereka-mereka yang pegang jawatan tu. Dan itu bayangkanlah nak membuka lebih 600 outlet, satu outlet 100,000, kemudian nak perlukan adakan bahan makanan, beras, barang-barang dalam tin, gula. Jadi mereka ingat bahawa dengan kedudukan mereka dalam satu kementerian berjawatan Timbalan Menteri, mereka boleh menggunakan kuasa mereka memberikan arahan pada pembekal utama, membekalkan kepada mereka. Apa berlaku kepada syarikat-syarikat kedai runcit yang lain? Jika mereka memohon untuk dapatkan sedikit ataupun kelebihan stok untuk jualan mereka, tentulah mereka tak akan mendapat peluang seperti yang dilakukan oleh Madani Mart ini. Jadi pada saya unsur-unsur integriti, merasuah dan sebagainya ditutup sebelah mata oleh Perdana Menteri. Patut Perdana Menteri sebelum merasmikan Madani Mart ini di Kuantan minta nasihat Peguam Negara dulu sebagai penasihat undang-undang, boleh atau tidak. Jadi rakyat tentulah marah, walaupun pada dasarnya rakyat mungkin ditipu dengan Madani Mart ni barang murah, Madani Mart ni barangnya ada, tetapi sebenarnya dia telah melakukan mengambil hak orang lain, khasnya peniaga-peniaga yang telah menjalankan peniaga kedai runcit. Tok, dah sebut tadi pasal SPRM tu. Ya. Tetapi Datuk pun tahu keadaan SPRM sekarang. Macam hari ni ada seminar mengenai integriti. Ya. Dan telah diserang oleh dua orang anak muda yang melaungkan perkataan tangkap Azam Baki dan Anwar Ibrahim Pokrit, macam tu lebih kurang. Slogan-slogan mereka menjurus kepada apa yang diulang-ulang oleh Anwar Ibrahim sebelum ni lah. Jadi persoalan ni tu, macam mana keadaan integriti kita kalau terus-menerus Azam Baki yang terpadat dengan berbagai tuduhan memiliki saham dan sebagainya terus menjadi orang nombor satu, dan pada tu tentang kontrak Azam Baki yang akan tamat pada Mei 2026 ini, komen ada? Pertama sekali, kita pegang prinsip yang selalu kita gunakan, iaitu tidak bersalah selagi tidak disalahkan oleh mahkamah. Jadi adalah terlalu sukar untuk mengatakan bahawa Azam Baki telah melakukan kesalahan kerana dia belum dituduh dan belum lagi dihukum. Itu semua mungkin andaian ataupun permainan politik, orang politik yang memang mencari beruang untuk memburukkan satu pihak yang lain, dan juga dengan menyerang orang lain mereka akan mendapat simpati daripada orang ramai untuk menyokong perjuangan mereka. Jadi apa yang saya nak katakan, bahawa kita kena faham ya, dalam sistem kerajaan kita ini, bahawa SPRM sepatutnya telus, SPRM patut tidak lupa dengan satu akta SPRM ya, akta 694 tak salah saya,
khasnya dalam Seksyen 23 ya, ada dah, iaitu salah guna jawatan. Express sikit tuan saya. Salah guna jawatan ni maknanya seperti yang berlaku dalam Yayasan Madani lah, di mana seorang timbalan menteri dalam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri mungkin menyalahgunakan kuasanya meminta pengilang, pengimport untuk membekalkan barang-barang dia dengan harga yang bawah di pasaran. Macam 99 dan Kemat, semua orang tahu bahawa dia mempunyai gudang yang besar untuk menyimpan stok. Saya dipahamkan pihak supermarket 99 tu, dia beli barang dalam volume yang tinggi. Jadi apabila dia membeli barang tu dalam volume yang tinggi, maka dia boleh menjual secara murah daripada harga pasaran. Dan sebenarnya kita dah ada dua gergasi minimarket ni yang menjual barang murah, iaitu 99 dan juga Kemat. Jadi balik kepada isu yang dibangkitkan sekarang, kenapa KFRM tidak menyasar di bawah Seksyen 23? Ketiga-tiga orang ini, kerana pertama mereka memang salah guna jawatan, kedua mereka menggunakan jawatan mereka untuk memaksa minta derma, dan sepatutnya FRM siasat siapa yang menyumbang dan apa yang dia dapat dengan kerajaan. Barulah kita boleh berpuas hati bahawa Yayasan Madani ini dibina, dibentuk dengan kebangkitan CSR oleh syarikat-syarikat tertentu, bukan untuk mendapat apa-apa balasan bagi membantu rakyat. Mungkin terakhir tentang isu pengetahuan Melayu tu. Tuan Mahathir menulis dua kali tulis, hari ini pun tulis tadi, tentang pengetahuan Melayu ni berpecah-pecah melalui parti-parti sejak dia keluar UMNO dan sebagainya. Kemudian akhirnya berpecahlah sehingga sekarang, dan seruan akhir tu bahawa masuk dalam payung besar disebut tersebut. Dan perpecahan, dan ramai jangkakan PRU 15 juga, PRU 16 ini juga telah akan sekali lagi orang Melayu akan terpecah. Komen untuk macam mana nak menentukan orang Melayu tu dalam isu. Sebenarnya orang Melayu tidak berpecah. Orang Melayu masih lagi Melayu. Orang Melayu ini berpecah jika dia tidak mengaku Melayu. Dia sudah jadi Cina, dah jadi India, dah jadi British, jadi Siam, jadi Indonesia. Mana dia Melayu, dia tak mau mengaku diri dia Melayu. Tetapi orang Melayu di Malaysia masih lagi Melayu. Kita tak boleh nak menerima pandangan yang menyatakan perpecahan orang Melayu kerana orang Melayu banyak parti. Baguslah banyak parti, kerana boleh check and balance, boleh orang Melayu buat pilihan mana yang terbaik. Pada saya tidak pernah percaya orang Melayu ini berpecah. Dan sekarang saya berjawatan Timbalan Presiden pemangku Pertubuhan Peribumi Perkasa Malaysia. Saya pun menilai orang Melayu ni sejak dulu lagi, zaman saya berpolitik tahun 70 dan sampai sekarang, mereka tidak akan berpecah belah kerana politik. Mereka hanya ada pendirian dia. Jadi pada saya, yang penting sekarang ini ialah kita kena melihat positifnya. Apabila tiba masanya pilihan raya, orang Melayu sekarang peratusnya amat tinggi. Kalau kita lihat bahawa mereka mendahulukan bangsa mereka, Melayu. Mereka tak mendahulukan parti politik mereka. Orang yang menyertai UMNO ni berapa persen daripada jumlah orang Melayu? Orang PAS berapa persen daripada jumlah orang Melayu? Orang Bersatu berapa persen yang menyokong parti Bersatu? Begitu juga orang Melayu dalam PKR. Percentage mereka lebih sikit. Tetapi majoritinya semuanya Melayu yang telah meletakkan pendirian dia untuk menyokong Melayu. Dari itu dalam pilihan raya akan datang, sentimen ini akan berlaku. Orang Melayu akan menyokong
parti Melayu untuk menumbangkan satu parti yang dilihat tidak ada jiwa Melayu. Ini yang dihadapi oleh Pakatan Harapan, bahawa dia sudah tidak dilihat sebagai parti Melayu, dan jika UMNO bersekongkol lagi, berselimut lagi di bawah PH, dia juga ditolak oleh orang Melayu, bukan kerana tidak mengenang jasa UMNO, tetapi mereka melihat sentimen Melayu dan tidak Melayu ini. Okey Tok, mungkin yang terakhir Tok, tentang perkembangan politik sekarang Tok. Bila keadaan di sel makin naik, orang makin marah, di apa jalan keluar Tok dalam kita menyelesaikan kebelut? Kebanyakan mereka adalah orang Melayu lah, yang B40 ke bawah ni mostly Melayu lah kita, terutamanya yang duduk di bandar di Kuala Lumpur ni. So, yang terkesan bila kenaikan harga barang semua orang Melayu. Apa pendapat Tok selaku yang juga terkesan? Di dalam evolusi ekonomi memang ada turun dan naiknya, dan kita di Malaysia ni sejak tahun 30 pun kita dah menghadapi masalah turun naik ekonomi, kenaikan harga barang dan sebagainya. Itu juga berlaku pada tahun 21 ke atas dengan COVID-nya. Jadi pada saya ialah orang Melayu, rakyat keseluruhannya kena menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi sekarang. Antaranya kena menyimpan. Sebab orang Melayu ni banyak joli. Ketua pun tengoklah, mereka tak makan di rumah, mereka keluar makan di kedai-kedai makan yang tentu mereka berbelanja 200-300 kalau bawa keluarga, seperti yang kita tengok dan kiri kanan kita ini. Jadi kalau mereka semua ini berjimat, tak perlulah tiap masa, mungkin seminggu 2 kali 3 kali makan di luar, cukuplah sebulan sekali makan di luar, untuk meraihkan keluarga kita, makan berlainan daripada yang dimasak di rumah. Tapi saya perhatikan ramai orang Melayu sekarang ini makan di luar. Semua kedai makan, restoran masih penuh lagi. Dari itu saya tak nampak bahawa orang Melayu ini tidak memahami evolusi ekonomi itu. Jadi kurangkanlah perbelanjaan lain, termasuk minyak diesel yang meningkat. Kalau anda fikir minyak diesel ni tinggi, mana yang ada lesen motor, cuba fikir bagaimana untuk membeli motor second hand, membelikan kereta yang agak murah, dan sebagainya, atau menggunakan, kalau di Bandaraya Kuala Lumpur kita ada pengangkutan awam, LRT, bas pering dan sebagainya. Gunakanlah itu saja. Tetapi saya sendiri tahu bahawa orang Melayu ni, dia nak beli rokok sekotak, dia bawa kereta pergi, yang kedainya hanya 1 kilometer ya daripada rumah dia. Patutnya dia berjalan, ataupun dia tengok sekarang dalam TikTok, dalam media sosial, banyak sekarang ni motosikal, basikal elektrik, untuk jalan macam 5-6 km. Jadi belilah yang itu, kan lebih manfaat kepada orang yang berpendapatan rendah B40 ini. Jadi maksud saya, orang B40 kena menyesuaikan keadaan sekarang. Jadi kalau tidak menyesuaikan, cuba kita tengok, tak ada orang Melayu yang kata saya batalkan, tangguhkan nak pergi umrah kerana ekonomi tidak begitu baik. Macam saya nak pergi umrah kerana ditanya oleh orang yang sangat terhutang budi pada saya. Yang lain-lain tu sekarang pergi umrah sekurang-kurangnya 7,000 satu orang. Bayangkanlah dalam keadaan ekonomi yang merosot, mereka pergi umrah lagi. Kecuali lah menunaikan haji, kerana mungkin mereka sudah menyimpan wang bertahun-tahun dan menerima wang daripada habuan bekerja bagi warga tua atau mas ni. Jadi pada saya, kita sekarang ini mesti berjimat cermat. Masalahnya sekarang, kerajaan langsung tak sebut, tak cakap bahawa rakyat perlu berjimat cermat. Itu sebab saya panggil kerajaan Madani ini ialah kerajaan no money. Dia dah tak ada duit.
Bila tak ada duit, inilah jadi dia. Gadai segala-galanya, termasuklah harga minyak yang meningkat ini adalah berpunca menggadaikan hak rakyat untuk mendapat penambahan kewangan untuk perbelanjaan negara ini. Terakhir, relax. Komen Datuk Zahir, satu pemerhati politik yang berpengalaman, tentang jawapan Perdana Menteri mutakhir ini. Dia kata siapa tak setuju dan tak faham isu naik minyak ni sebab masalah global ni adalah golongan yang lembab, yang buta huruf, yang tak elok lah maksudnya. Saya terbuka ke depan mana-mana rasmi. Kenapa Datuk bila melihat jawapan dari seorang Perdana Menteri? Perdana Menteri kita ni, Anwar Ibrahim ni, dia dalam keadaan kecelarawan dan kemudian dia tidak mempunyai ilmu dalam apa yang dipanggil krisis management, pengurusan krisis. Pada tahun 98 kita menghadapi gawat ekonomi. Dia mudah saja pinjam duit. Di mana Dr. Mahathir masa itu Perdana Menteri menolak idea itu. Jadi pada dia senang. Iaitu kalau susah sangat kita pinjam duit. Dan sekarang ini dalam keadaan ekonomi kita tidak menentu dengan masalah tenaga, khasnya minyak sekarang meningkat, dia membiarkan pihak kerajaan menaikkan harga minyak untuk mendapat income kepada negara. Wahal sebenarnya minyak ini tak perlu sangat dinaikkan sampai ke RM6, kerana kalau kamu dah naikkan harga minyak sampai begitu tinggi, patutnya ada balasan lain kepada rakyat. Bagi pemilik kereta minyak diesel, mereka diberikan subsidi apa yang mereka patut dapat. Contohnya harga tayar yang agak diskaun, harga benda-benda yang berhubung dengan masalah road tax dikurangkan. Maknanya sekarang ini dalam keadaan ini bahawa dalam masa setahun daripada bulan Februari kita menghadapi perang Teluk sampai Februari tahun 2026, road tax kereta diesel akan diturunkan ke tahap yang paling rendah sekali kepada rakyat, cukai jalan dia. Macam itulah sebagai contohnya nak mengurangkan tekanan kepada rakyat. Begitu juga kilang-kilang yang menggunakan diesel dan sebagainya mesti diberikan diskaun. Tadi saya dah dengar apa penyampaian M10 Menteri Ekonomi. Saya kata tak sampai pun apa yang diberikan ulasan oleh menteri itu ke perut rakyat, kecuali ke perut para menteri lah dan tokoh-tokoh korporat. Jadi inilah yang menjadi rakyat melihat kerajaan ini kecelaruannya, sehingga Perdana Menteri tidak merayu. Perdana Menteri tidak menunjukkan simpatinya kepada rakyat, sebaliknya menyerang. Ini Perdana Menteri yang tidak baik. Kerana kita tengok dua identiti dia yang berbeza. Waktu dia menyerang minyak naik pada tahun-tahun Kerajaan Barisan Nasional, amat gerang, marah. Tapi bila dia menyampaikan masalah kenaikan minyak baru ni, yang siri yang pertama, kita nampak tonasi dia lain, mendayu-dayu, cakap perlahan dan sebagainya. Tidak segarang dulu. Inilah muka hipokrit. Sekian.